أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخ سليم بن عبد الله الحضرمي ومشايخنا أجمعين ووالدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ni dapat sama-sama kita sambung lagi pengajian kitab kita ni, kitab Matan Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan dapat kita amalkan segala ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-harian menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni kita bila kita amal, dia akan hasilkan dia punya buah. Kita akan dapat hasil dia, hasil kebaikan dia. Tapi kalau kita tak amalkan, ilmu tu dia tak berkat, dia hilang. Kalau orang tanya pada kita apa dia berkat, berkat tu apa? Berkat tu benda yang sikit tapi jadi banyak. Walaupun sikit tapi dia jadi lebih. Itu dipanggil berkat. Perkara yang walaupun sedikit tapi dia jadi lebih, itu berkat. Tapi kalau tak berkat, benda yang banyak pun nampak sikit, jadi sikit, jadi tak cukup. Itu tak berkat dah. Tapi kalau berkat, walaupun sikit dia jadi cukup. Malah berlimpah-limpah lagi, boleh dilimpang pada benda yang lain lagi, kepada yang lain lagi. Itu panggil berkat. Contoh kalau kita ambil berkat rezeki, walaupun setiap bulan rezekinya tu begitulah, gajinya, upahnya. Ada orang upah harian, ada orang upah mingguan, ada orang upah bulanan, ada orang upah berdasarkan siap kerja, peratusan kerja bagai-bagai kan. By progress dia panggil. Siap 10%, bayaran 10%. Siap itu contoh begitu. Tapi walaupun begitu, cukup untuk semua, malah berlebih lagi. Itu berkat tu. Itu berkat. Kalau tak berkat, walaupun banyak, angka dia tu, dia punya kosong tu macam tak larat mengkira sudah, tuan-tuan. Kosong dia saja 6, 8 kosong. Banyak kosongnya tu, mana juta-juta tu. Tapi nak hidup pun kepayahan. Singap-singap dia mau hidup. Situ kajar, sini bubut, kan? Itu bahaya tu. Jangan kita jadi begitu. Rugi kita hidup kalau begitu.
kepayahan. Macam jadi Qarun dia kalau kita. Hartanya banyak tapi risaunya lebih tinggi, tidurnya tak cukup. Itu tak berkat. Itu kalau kita ambil berharta. Kalau ambil berilmu pula, walaupun belajarnya sikit, tapi boleh diamalnya tu, dan amalannya tu pula dengan yakin, bukannya amal dengan keadaan ragu-ragu. Dia amal tu yakin, sebab ilmu, walaupun ilmu tu sikit. Sehelainya belajar satu malam, 2-3 helainya belajar, 2-3 baris kayaknya, tapi dia punya berkat amalan dia boleh diamal. Amal tu pula istiqamah sampai tu tahap boleh ajar pula pada orang lain. Itu berkat tu. Itu berkat, itu panggil berkat. Walau sedikit tetapi hasilnya jadi banyak. Malam ni kita masuk pada bab solat. Bab solat pada penentuan waktu. Faslun, ini satu fasal pada menceritakan waktu-waktu solat. Surat yang ke-33, surat 33. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, awqatus salati khamsun. Bermula waktu salat ni ada 5. Untuk waktu salat yang 5 tu, ada waktu dia 5 waktu. Pertama dia apa? Awalu waqti zuhri zawalu syamsi, wa akhiruhu masiru zillil syai' mislahu ghaira zillil istiwa. Ini mudah bahasa dia. Boleh yang lelaki boleh duduk depan, yang muslimin boleh duduk depan, muslimat boleh sambung di belakang lah. Muslimin kita, abang boleh pindah depan abang. Abang pindah ke depan. Muslimin pindah ke depan. Muslimat boleh penuhkan ruangan yang kosong. InsyaAllah. Fadhal, silakan. Kalau kekurangan ruang boleh buka kursi ataupun meja yang lain lah, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Awqatus salah, waktu-waktu salat tu 5. Yang dimaknakan dengan waktu salat ni, iaitu waktu salat yang maktubah, yang fardu, yang 5 waktu. Setiap satu-satu ni tadi, likulli wahidatin waktun. Setiap daripada salat ni dia ada waktu dia masing-masing. Setiap daripada salat ni dia ada waktu dia masing-masing. Kita tengok pada mula-mulanya waktu zuhur. Kenapa dia ambil waktu zuhur dulu? Sebab solat zuhur ni lah waktu yang mula-mula sekali yang zahir, yang diajar oleh Jibril setelah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Setelah peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi turun, kemudian Nabi di Makkah pada ketika tu, Nabi sampai setelah daripada Isra' Mi'raj ni sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi dah balik semula ke Mekah. Awal-awal salat yang diajarkan, Allah Ta'ala suruh Jibril ajar pada Rasulullah, iaitu waktu salat zuhur. Lepas tu dia namakan zuhur. Awal-awal yang zahir, awal-awal yang keluar, itu nama zuhur tu. Kalau ikutkan waktu dia tu, bukan waktu nama dia zuhur. Waktu salat zuhur tu nama dia zawalun. Dalam istilah Arab dia panggil zawal. Zawal ni apa? Kalau bahasa kita Melayu, gelincir. Matahari tu gelincir. Itu dia panggil zawal. Waktu dia tu, nama waktu tu. Kalau salat-salat yang lain, 4 yang lain, dinamakan atas nama waktu. Contoh asar. Kenapa dinamakan asar? Sebab waktu tu memang asar dipanggil. Asar ni makna dia apa? Bayang-bayang panjang. Tu mana asar? Bayang-bayang tu dah mula jadi panjang, lebih daripada objek. Tu asar. Maghrib. Kenapa nama maghrib? Sebab terbenam matahari. Waktu terbenam matahari itu nama dia ghurubun, maghribun, maghrib. Waktu terbenam matahari itu dia nama maghrib, dinamakan ghurub. Isya. Kenapa nama Isya?
Sebab waktu tu ialah waktu asyak, waktu orang makan malam. Isyak ni waktu makan malam. Sebab tu ejaan dia sama, baris dia berbeza. Kalau baris bawah isyak, itu waktu solat, waktu dia. Waktu dia tu. Itu panggil isyak. Tapi kalau asyak, asyak makan malam. Tu waktu makan malam asyak. Jadi dia nama dengan waktu. Beza. Kalau subuh, kenapa nama subuh? Sebab waktu tu nama dia subuhun. Waktu terbitnya fajar tu dia nama dia subuh. Orang Arab sebut subuh. Subuhun, waktu subuh. Begitu. Waktu mula terbit fajar tu panggil subuh dalam bahasa Arab. Jadi dinamakan dengan nama subuh. Tapi zuhur dia tak nama dengan zawal, dia nama dengan zuhur. Kenapa? Kerana dia awal-awal solat yang zahir, yang dizahirkan atas muka bumi. Itu setelah Isra Mi'raj, awal-awal solat yang diajar oleh Jibril kepada Rasulullah. Waktu dia bila? Maka awal waktu zuhri zawalus syamsi. Awal-awal waktu zuhur ni ialah apabila gelincirnya matahari. Gelincir matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur ni ialah masiru zilli syai'i mislahu ghaira zillil istiwa, iaitu apabila bayang-bayang telah jadi panjang. Bayang-bayang telah jadi sama panjang ataupun melebihi panjang daripada panjang objek. Tidak termasuk panjang bayang-bayang ketika istiwa. Istiwa ni apa? Rembang. Matahari tagak tu dipanggil dalam bahasa Arab istiwa. Istiwa ni tagak. Makna istiwa ni tegak. Istiwaul a'zam. Matahari tagak di atas Kaabah. Jadi keluar bercahaya tu kita pun simpan barang, tiang ke apakah, keluar bayang-bayang. Bayang-bayang tu panggil bayang-bayang istiwaul a'zam. Jadi nampak arah kiblat yang tepat, sebab matahari betul-betul banar lurus di atas Kaabah. Tu panggil istiwa a'zam. Limpah sudah, dia setahun 2 kali je. Bulan Mei sekali, bulan Julai sekali. Bulan Mei sekali, bulan Julai sekali. Itu istiwa a'zam. Sini istiwa ni makna dia apa? Matahari tagak. Setiap hari matahari akan tagak atas kepala. Dipanggil nama waktu tu, dipanggil waktu istiwa. Matahari rembang, matahari tagak. Habis waktu zuhur ni ialah waktu asar. Mestilah bayang-bayang tu lebih panjang daripada objek. Tidak termasuk panjang bayang-bayang ketika rembang istiwa. Kejap lagi saya tunjuk rajah dia macam mana. Kita baca dulu. Syarahan dia, zuhur ni apa makna zuhur? Zuhur ni ialah ma ba'da zawal. Itu panggil zuhur. Istilah dia ismun, nama lis-salati al-maf'ulah hina izin. Nama bagi solat tu, itu solat zuhur. Zawal ni apa? Apa makna zawal? Milu syamsi an wasatis samai. Zawal ni makna dia gelincir, iaitu apabila matahari itu sudah gelincir daripada tengah-tengah tu, tagak tu. Tagak ni panggil istiwa. Zawal ni gelincir, makna dia dah condong, dia dah jatuh. Tanda dia apa? Bayang-bayang tu mula panjang balik. Bila matahari tagak, bayang-bayang betul-betul bawah objek. Bayang-bayang bawah objek. Sebab matahari tagak, betul? Bayang-bayang ni dia tak panjang, dia duduk bawah tu. Dia tak panjang, dia tak memendek. Dia kakal begitu, bawah. Itu tanda dia matahari tu sedang tagak. Bila dia dah mula condong balik ke sebelah barat, kan matahari terbit timur, tenggelam barat. Bila dia dah condong, maka bayang-bayang dia akan keluar balik. Dia akan mula panjang balik. Itu nama dia zawal. Itulah waktu zuhur. Kita sekarang ni senang sebab apa? Dah ada jadual, dah dijadualkan. Kemudian simpan pula dekat dalam telefon lagi, ada aplikasi berbagai-bagai dari jadual tersebut. Sebenarnya jadual tu dibuat berdasarkan kaedah ni.
Kena melihat bayang-bayang tu. Setahun dia orang buat carapan untuk tahun akan datang tu. Carapan ni ada isap falak dia. Pejabat mufti lah buat kerja tu. Geng-geng jabatan mufti yang buat kerja tu. Baik. Zillun, apa makna zillun? Zillun ni satrun. Zillun ni makna apa? Bayang-bayang lah. Kalau istilah kat sini dia sebut apa? Amrun wujudiyun yakhluquhullahu li naf'i badani wa ghairihi. Amrun wujudi. Ini istilah amrun wujudi pula. Perkara yang wujud dengan sebab adanya sesuatu objek. Yang Allah Ta'ala wujudkan dia tu tadi dengan sebab biasan daripada sesuatu objek. Itu dia panggil bayang-bayang. Bayang-bayang. Bayang-bayang tu boleh kita pegang tak, tuan-tuan? Ambil ilmu akidah sikit, mutauhid sikit. Bayang-bayang boleh kita pegang tak? Kita boleh nampak, tapi boleh pegang tak? Boleh rasa tak? Boleh sentuh tak? Boleh dengar tak? Hanya yang kita boleh lihat ya. Lihat tu pun, adakah lihat dia tu berobjek? Mana sakatul macam tu? Membayang ni tadi. Tidak kan? Lihat tu dengan apa? Lihat tu dengan penerimaan akal mengatakan adanya bayang di situ. Itu dia panggil amrun wujudi. Dia wujud. Tapi wujud yang macam mana? Wujud yang iktibar. Dia hanya boleh nampak, tapi kita nak pegang tak boleh. Jadi kalau nak istilah lebih dalam lagi, bayang-bayang ni boleh kita panggil sebagai apa? Makhluk halus. Boleh ya? Gitu. Wa istiwa, istiwa ni apa makna istiwa? Bulughu syamsi ila wasatis sama. Iaitu tagaknya matahari di atas langit. Tagak begitu. Itu panggil istiwa. Baik, makna daripada kita batan kita tadi, sebab saya baca ni kitab syarah ya. Dalam kitab syarah banyak dia punya ilmu tambahan dia. Anna waqta zuhri kulliya yadkhulu bimil syamsi an wasatis samai ila jihatil maghrib. Mulanya waktu zuhur ini apabila condongnya matahari itu ke sebelah barat, condong. Itu. Begitu. Wa yanqadhiya bimasir zil syai'in mislahu. Dan berakhirnya waktu zuhur ni apabila bayang-bayang objek tu sudah sama panjang dengan objek ataupun melebihi daripada panjang objek, dengan syarat min ghairi hisbani zillil mawjud zillihi al mawjudi 'inda istiwa'i syamsi. Dengan syarat kita tolak, mana tidak termasuk dengan panjang bayang-bayang ketika istiwa. Wa tajazza'u hazal waqti kulli illa sittati awqatin. Baik. Macam mana kita nak faham ni? Begini. Dia kena lukis juga, tak nampak kan. Dia kena lukis. Okey. Kalau tak, apa ni Ustaz? Macam mana ni Ustaz? Nak memaham benda ni payah ni Ustaz ni kan. Jadi kita lukis lah. Kalau tak lukis dia tak jelas. Ya. Saya selesaikan sangkut paut ni dulu. Okey, baik. Zilul istiwa ni macam mana? Bayang matahari rembang ni macam mana? Baik, kita ambil lah ni kedudukan tanah. Belakang nampak ke? Nampak kan? Kita ambil satu objek, tiang. Objeknya ialah tiang. Kita tanam satu objek dekat tanah tu, tiang. Baik. Sini sebelah timur. Sini sebelah barat. Matahari naik dari sini, tenggelam sebelah sini. Betul?
Naik dari timur tenggelam sebelah barat. Kalau naik dari barat tenggelam sebelah timur, istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Faham ya? Bila matahari duduk tepat di atas ni, apa berlaku pada bayang-bayang? Bayang-bayang dia ada di bawah sini. Betul? Bayang-bayang bawah objek tu. Boleh jadi dia panjang sikit. Sebab apa? Tengok kedudukan tempat tu. Bumi secara umum dia ada 3 garis. Dia ada khatul istiwa, garis tengah, ada garis sartan, ada garis jadi. Betul? Ni belajar geografi dulu ni, ilmu alam. Kalau ingat lagi lah. Khatul istiwa ni negara-negara yang tengah-tengah bumi. Garisan dia paling panjang antara dengan negara Malaysia ni lah. Kita ni duduk dekat dengan garisan khatul istiwa. Tapi bukan dekat tepat-tepat. Kita ni utara sikit. Kalau masa saya duduk di Jordan dulu, Jordan ni dia dekat dengan garisan sartan, ni garisan atas. Jadi bayang-bayang matahari tegak dia bukan begini. Bayang matahari tegak dah agak panjang. Tapi matahari tegak. Macam mana kita nak tahu? Bayang-bayang ni ketika matahari tegak, dia tak pendek, dia tak panjang. Sebab ketika waktu pagi, matahari dekat sebelah timur, bayang-bayang dia akan panjang sebelah sini, betul tak tuan? Betul tak? Semakin dia naik, bayang-bayang ni semakin memendek ni. Semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Kemudian dia tak pendek, dia tak panjang. Macam tu kan yang bawah tu. Itu dia panggil bayang-bayang istiwa. Istiwa ni apa dia? Rembang. Bahasa orang kita sini tegak. Matahari tegak. Kenapa benda ni diambil kira? Sebab perkara ni nanti diambil kira apabila nak tentukan habis waktu zuhur, nak menentukan masuk asar. Kita kena catat. Katalah kita punya panjang objek ni tadi. Panjang objek ni katalah 50 cm. 50 cm. Bayang matahari istiwa, bayang ketika istiwa ni, matahari tengah tegak ni, bayang-bayang dia berapa cm? Kita kena catat. Kita kena catat. Katalah ketika dia tak memanjang, dia tak pendek tadi, bayang yang terhasil tu, kita ambil yang cara yang Malaysia punya lah. Bayang yang terhasil tu katalah 5 cm. Maka bayang matahari istiwa ni ialah 5 cm. Ini kita kena catat. Kena simpan ni. Simpan dulu. Bila nak menentukan mula waktu zuhur? Apabila matahari telah gelincir sebelah barat. Dia dah jatuh sebelah barat. Bila dia jatuh sebelah barat, maka apa berlaku pada bayang-bayang ni tadi? Dari 5 cm tu, dia dah mula keluar balik. Dia dah mula memanjang balik semula. Melebihi dari 5 cm ni. Yang paling terdekat sekali berapa cm? 6 lah. Dia lebih, betul ke tidak? Dia lebih 1 cm. 6 cm. 6 cm ni lah dipanggil apa? Waktu zawalun. Gelincir. Bahasa Melayu dia panggil gelincir. Ataupun condong. Bila dia dah condong tu ataupun dia gelincir tu, maka mulalah waktu zuhur. Tapi panjang bayang-bayang yang ni tadi kita kena catat. Bayang mana? Bayang istiwa tu. Sebab nak menentukan habis waktu pula, matahari katalah duduk sebelah sini. Ada pula dia datang. Okay? Maka bayang ni tadi sudah jadi berapa cm? Dia dah sama panjang dengan objek ataupun dia lebih? Nak tentu masuk asar,
kena tolak dulu 5 cm. So apa 5 cm tadi? Jadi bayang-bayang ni sekurang-kurangnya mesti berapa? 5 cm matahari tegak tadi. Panjang objek 50. Betul? Panjang objek 50 cm. Dia kena lebih daripada ni. Mana? Tambah satu lagi. 1 cm lagi. Paling kurang lah. Tambah 1 cm lagi. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 56 cm. Barulah masuknya waktu asar. Dan itulah waktu habis zuhur. Nah tu. Itu cara kiraan dia. Dan benda tu dia bukan sekadar tengok di sini. Dia setting juga dengan jam. Orang nak mencerap ni dia kena tengok jam. Matahari tegak jam berapa istiwa ni. Dan berapa lama istiwa tu berlaku. Dia catat. Dia mula gelincir jam berapa. Mula gelincir jam berapa, itulah mula waktu zuhur. Catat, itu keluar jadual kita tu. Sekarang ni jam 12 berapa kita punya zuhur? Awal kan 12.16, 12.15 kita kan. Tu. Itu cara dia. Dia catat dengan jam, dia tallykan dengan jam pula. Ya, sila di. Kalau tempat tu kan ngam-ngam di peristiwa apa Dia ada 5 cm atau tak, dia kurang lagi. kurang lagi. Zil istiwa ada ni, matahari tagak ada ni, dia bayang-bayang matahari tagak tu akan jadi lebih pendek lagi. Boleh jadi tak ada pun, kosong. Betul-betul ngam-ngam bawah objek ni, bayang dia situ. Tak nampak pun. Hilang bayang-bayang tu, hilang sebab dia betul-betul dekat garisan khatulistiwa. Mana tagak betul matahari tu. Dan kedudukan tempat tu ialah memang center of istiwa tu. Center khatulistiwa tu. Memang bayang tu tak terwujud pun bawah ni. Semakin dia ke utara akan adalah dia punya perubahan, ataupun semakin ke selatan, semakin ke atas atau semakin ke bawah daripada bumi ni tadi, istiwa dia takkan, walaupun kita kata istiwa matahari tu tegak, hakikat dia bayang-bayang tu masih ada. Tapi macam mana nak tahu di istiwa tu? Dia tak panjang, dia tak pendek. Kakal macam tu bayang tu tadi. Kita pun kira, mari kira, 5 cm. Tak panjang tak pendek, itulah maksimum dia memendek dan dia tak memanjang pun. Ada break kat situ. Itulah matahari istiwa tu. Dan benda tu dicatat. Berapa timing dia, berapa masa, berapa lama mula istiwa tu, habis istiwa. Habis istiwa tu artinya mulanya zawal. Sebab dia dah mula panjang balik. Dia catatlah timing tu. Catat masa tu, itulah memulanya waktu zuhur. Maka masuk dalam jadual. Masuk dalam jadual. Jelas itu. Sekarang ni dah ada aplikasi dia. Di kiraan tu dah ada aplikasi dia. Memang canggih dah lah. Masuk je tarikh bila apa semua, kriteria ketinggian matahari pun masuk, keluar. Ni waktu solat zuhur, betul solat. Itu sekarang teknologi sekarang. Tapi semua benda tu didevelop asalnya dari manual ni. Dari cara manual. Ada satu lagi teknologi, kalau yang teknologi lama jugalah, teknologi lama. Tapi kira lebih advance, dia panggil jam matahari. Pakai jam matahari tu. Tapi advance juga benda tu. Okey, tu kita dapat tunjuk sini ya. Baik. Ni kita cerita waktu zuhur tadi. Selesai. Waktu mula zuhur, waktu habis zuhur. Mula zuhur tadi apabila bayang-bayang tu sudah gelincir. Matahari gelincir, maka bayang-bayang yang istiwa tadi kata 5 cm, dia dah lebih panjang. Dia dah lebih daripada 5 cm. Ke arah timur sebab matahari dah jatuh sebelah barat. Jangan kata matahari jatuh barat, bayang-bayang barat. Tu tuan-tuan istighfar banyak-banyak. Tu dah lain tu. Okey. Dia mesti berlawan. Sebab bayang-bayang ni dia berlawan daripada arah cahaya. Arah cahaya kanan, maka bayang jatuh kiri. Kalau arah cahaya kanan, bayang-bayang jatuh kanan, tu something wrong tu. Okey. Baik. Habis waktu dia ialah apabila bayang-bayang tu tadi sudah sama panjang dengan objek ataupun lebih sedikit, dengan syarat tidak dimasukkan kiraan. Maksudnya dia mesti melebihi lagi daripada kiraan istiwa tadi. Istiwa tu 5 cm, maka bayang-bayang tu lebih panjang lagi daripada tu.
Dia kena dicampur sekali, ditambah sekali supaya lebih banyak. Barulah habis waktu zuhur. Habis waktu zuhur itulah permulaan waktu asar dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau ada mazhab lain, dia tak ambil pun kiraan istiwa ni. Apabila bayang-bayang tu sudah sama panjang dengan objek saja, terus dikira sudah habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Mazhab kita Syafi'i tidak. Dia mesti dia ambil juga istiwa ni tadi. Sebab nak menentukan. Setiap negara istiwa dia beza-beza. Jadi dari istiwa ni tadilah akan menentukan mulanya zuhur dan akan menentukan habisnya zuhur, iaitu permulaannya waktu asar. Itu dia kena cerap. Dia kena buat perhatian, observation. Betul. Segi hukum kita baca sikit dalam kitab syarah. Untuk setiap waktu solat, dia ada 6 fasal waktu. Setiap waktu solat zuhur, awal akhir itu, sepanjang ni dari awal sampai akhir waktu zuhur tadi, dari mula sini sampai ujung tu, kan, kalau bayang-bayang tu, dia ada 6 fasal waktu, 6 hukum waktu. Tamanya Syekh sebut sini kat dalam kitab syarah, Syekh Ahmad Umar Syatiri sebut apa? Waktu jawazin ila ma yas'u kullaha wa yuqalu lahu waqtul ikhtiyar fahuma mushtarikan. Waktu harus untuk solat. Sepanjang waktu tu tadi dikira sebagai waktu harus untuk solat. Ni fasal waktu yang pertama. Dalam sepanjang waktu solat tu dia ada 6 pembahagian. Pembahagian pertama istilahnya dia panggil apa? Waktu ikhtiar ataupun waktu jawaz. Ikhtiar atau jawaz, iaitu waktu diharuskan solat. Bila kita nak tunaikan solat dalam waktu zuhur, kan kita dah tahu waktu zuhur tadi tu kan. Bila kita nak tunaikan solat, harus kita tunaikan solat tu, ikhtiar dia, harus dia sepanjang waktu tu tadi. Baik di awal ke, di tengah ke, di hujung ke, hukum dia harus untuk kita buat solat zuhur tu, menunaikan solat tu. Kalau kita ambil sini solat zuhur. Yang kedua, waktu darurat, waktu kecemasan ni. Wa huwa akhirul waqti iza zalal mani'u wal baqi minal waqti qadru takbiratin. Waktu darurat ni, waktu yang sangat-sangat kecemasan. Bila? Apabila hilangnya penghalang kita untuk solat lah tu maksud dia. Dan masih ada lagi baki waktu walaupun sekadar takbiratul ihram. Sekadar takbiratul ihram ni berapa minit ni? Solat sebenar tu tak sempat buat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu asar, azan asar. Mana habislah waktu zuhur, tapi sempat kita takbiratul ihram waktu zuhur tadi. Artinya kita masih lagi dalam waktu zuhur tu, kita sempat takbiratul ihram. Jadi orang tu masih berada dalam waktu zuhur. Ini panggil waktu darurat, istilah dia. Yang ni yang paling kena dititik berat, terutama bagi orang perempuan haid. Boleh jadi dia sucinya, darahnya tadi berhenti di hujung waktu. Awal waktu zuhur tadi dia cek darah masih ada. Pertengahan waktu dia cek darah masih ada, haid lagi ya. Dah hujung-hujung lagi 10 minit, lagi 15 minit nak masuk waktu asar tu, dia cek darah berhenti. Darah berhenti. Maka dia pun mandi wajib. Bila dia mandi wajib, tak sempat pun sebenarnya dia nak solat zuhur tu. Dah azan asar dah. Dia kena qada tak zuhur tu tadi? Soalannya, dia kena qada balik tak zuhur tu? Jawapan dia kena qada. Kenapa? Kerana di hujung waktu zuhur dia tu tadi, dia dah suci. Dan kadar waktu dia suci tu, kalau segi adat dia sempat tak dia takbiratul ihram. Sempat sebenarnya 2-3 minit. Untuk takbiratul ihram tu masih ada masa untuk takbiratul ihram tu.
maka dikira dia tu tadi suci, hilang mani', hilang penghalang solat di hujung waktu. Artinya apa? Waktu tu wajib dia solat sebenarnya. Lepas tu bila masuk asar, zuhur tadi dia masih kena qada. Jelas itu? Ni waktu darurat dia panggil. Zawalul mani', hilangnya penghalang ni tadi, dan waktu masih ada berbaki. Berapa lama waktu berbaki tu? Sekurang-kurang minimum dia sekali takbir. Allahu Akbar. Berapa saat sangat? Masih ada berbaki waktu. Artinya dia suci tu sebelum habis waktu. Jelas dia suci haid tu sebelum habis waktu. Maka solat yang tu tadi dia masih kena qada. Jelas ni muslimat? Kau tak nampak kau tu. Kadang-kadang ada orang dia culas sebenarnya, dia buat lalai je, dia lalai. Dia tak ingat. Benar. Jangan berdosa. Dosa. Ya. Yang ketiga jenis dia waktu uzrin. Waktu yang uzur. Wa huwa waqtul asri liman yajma'u. Waktu uzur ni waktu diberikan keringanan. Untuk siapa? Orang yang solat zuhur dalam waktu asar dengan sebab jamak. Iaitu jamak takhir nama dia. Jadi sepanjang zuhur tadi dia tak solat. Bila dia tak solat sepanjang zuhur tu, disebabkan dia nak jamak takhir, adakah berdosa? Berdosa tak? Berdosa tak dia tak solat zuhur tu? Dia musafir ni, Dia musafir. Dia jamak kan? Kita ambil contoh senang, dia musafir lah. Dia musafir dalam perjalanan. Dia tak solat zuhur padahal dah masuk waktu. Perjalanan diteruskan. Nanti dia akan solat jamak takhir. Maka waktu zuhur dia tu dikira sebagai apa? Waktu uzur. Waktu diberi keringanan, diberi pelepasan, diberi pengecualian. Itu dipanggil waktu, istilah dia waktu uzur. Jadi 3 dah tadi kan? Apa dia? Waktu jawaz ataupun ikhtiar. Yang kedua waktu darurat. Waktu darurat ni hujung-hujung waktu. Yang ketiga ada waktu uzur. Waktu uzur ni beri perlepasan, pengecualian tadi, dengan sebab dia nak jamak. Itu 3. Yang keempat dia kata apa? Waktu haram. Waktu haram ni apa? Memang ujung benar-benar. Itu waktu haram dia. Dia wajib kena solat. Memang kena solat tapi berdosa. Macam mana ni? Katalah lagi 2 minit nak masuk waktu asar, baru dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dari segi asasnya 2 minit tu sampailah 1 rakaat. Kalau laju pun sampailah 1 rakaat. Sampai sujud azan. Solat dia tu tadi batal ke? Tak, dia kena teruskan sampai tahiyat akhir, sampai habis. Cuma berdosa dia. Kenapa berdosa? Sebab dia lambat kan? Sengaja. Dia sengaja lambatkan. Tapi kalau tak sengaja, kena bagi contoh lah. Apa yang sebut tak sengaja tu? Tidur ni tuan-tuan kan? Tidur tu sengaja tidur ke? Tidur selepas zuhur. Dah masuk zuhur dah tidur. Itu haram. Itu cari penyakit nama dia. Sebelum zuhur dia tidur. Baik, sebelum zuhur dia tidur. Jam 12 dia tidur. Ataupun jam 11 kan, baru dia tidur. Baru mata dengan tu tidur. Apa tengok-tengok sadar jam 4 petang sudah. Habis dah waktu. Ataupun 3.30, lagi 2 minit nak habis waktu, contoh kan. Masuk 3.23 contoh. 3.32 contohlah masuk asar waktu tu. 3.30 tengah dia bangkit. Orang jenis macam ni diberi tak kelepasan pada dia? Ada kira uzur lah tu. Sebab bukan pada kawalan dia.
tapi masih dalam kawalan. Nak apa kita teruskan lagi mesyuarat ni, panjang lagi masa kita ni. Itu bahaya tu. Ani bercakap, atu bercakap, ya ahli mesyuarat tersebut 100 orang, ramai. Semua nak bercakap. Setiap orang nak bercakap tu pula melayat-layat, melampau-lampau pula tu. Bahasa New Zealand dipanggil apa? Merapik-rapik. Benda tak patut cakap pun cakap juga. Semua nak bagi pendapat. Putusan tak ada apa. Ujung-ujungnya apa? Ujung waktu. Bau apa ni? Bau gelabah. Bau kacir-kacir, bau puhar ni kan nak solat. Tu berdosa situ. Jangan kita buat perangai macam tu. Kita orang Islam tak boleh buat perangai macam tu. Kisah waktu haram tu kita anggar berapa minit sebelum asar? Anggaran susah kan nak anggar tu. Sudah setengah jam lah. Yang pentingnya memang hujung waktu. Bila dia solat tu separuh je. Separuh lagi dalam waktu yang seterusnya tu. Kalau dia solat sempat habis, tak tinggal lah. Masih juga makruh. Ni waktu yang seterusnya tu makruh. Waktu ngam-ngam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu makruh tu. Ujung-ujung mana. Tapi masih tak limpah lagi. Artinya solat tu masih boleh diselesaikan sebelum masuk waktu yang seterusnya tu. Tu makruh. Waktu yang dibenci. Makruh ni benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Takut-takut yang tu yang masuk fawailul lil musallin tu. Kenapa? Apa kriteria dia? Allah Ta'ala hina juga ataupun humbankan juga orang walaupun solat tapi humban juga masuk neraka wail ni. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Allah Ta'ala guna perkataan apa tu? An. Dia tak guna fi. Dia bukan guna perkataan fi. Dia bukannya guna huruf fi. Fi begini, fi. Dia bukannya fi. Fi macam ni di dalam solat, sedang solat. Tapi Allah Ta'ala guna harfu jar dia dengan an. An ni daripada. Artinya apa? Dia lalai tu sebelum solat lagi dah lalai. Macam tadilah lambat-lambat saja dan sebagainya tadi tu kan. Bukan sebab terlalu mengantuk. Antuk mana-mana tu nak macam mana tu uzur. Benda bukan kita boleh kawal. Tapi usaha juga kita kena lawan. Tu. An salatihim sahun, yang lalai daripada mengikuti salat. Artinya apa? Sebelum salat tu lagi dia dah lalai. Salah satu cara ciri dia ulama sebut ujung-ujung waktu baru dia nak berwuduk, baru dia dah solat. Sebelum tadi santai, relax. Santai kawan, ya kan? Tu bahaya tu. Okey? Jangan kita jadi begitu. Jangan kita jadi begitu. Baik. Satu lagi boleh? Waktu solat asar pula. Wa awwalu waqtil asri iza sara zillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu 'inda ghurubi syamsi. Ya. Yang ke-6. Tadi apa? Jawaz, harus ataupun ikhtiar, darurat, uzur, haram, makruh. Satu lagi afdal. Satu lagi afdal, lupa. Satu lagi afdal. Afdal salat awal waktu. Tu afdal. Waktu afdal salat awal waktu. Awal waktu tu macam mana dikira? Bukannya Allahu Akbar, Allahu Akbar masuk azan tu Allahu Akbar. Bukan tu. Afdal ni makna dia apa? Iaitu qamat oleh Tok Bilal tu. Dia iqamah, dia qamat. Imam pun akan takbir Allahu Akbar, Jumaah. Itu afdal. Itu dipanggil awal waktu yang afdal. Setengah mazhab, nanti kita bahas pada bab solat subuh, terutama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia qamat lepas sejam azan ataupun lebih lagi.
Matahari tu dah nampak cerah dah kan? Baru dia qomat untuk solat subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru dia qomat untuk solat subuh. Bayangkan tu. Kita ni orang mazhab Syafi'i ni semua jenis, terutama kita kat Malaysia ni tak kajar-kajar. Bagusnya lepas azan tu qomat terus. Dia ada dalil di situ tuan-tuan. Mazhab kita Syafi'i berpegang pada mana? Yang qomat solat 10 minit tu, 10 minit, 15 minit lepas azan tu. Kita pegang pada mana? Pegang pada hadis Nabi bahawa kebanyakan para sahabat pada zaman Nabi, dia akan iqamah, Bilal akan qomat solat apabila sahabat ni selesai menunaikan 4 rakaat solat sunat. 4 rakaat solat sunat. 4 rakaat solat sunat sahabat bukan macam kita tuan-tuan. Dia lama, agak lama. Jadi takdir dia lebih kurang 10 ke 15 minit. Batu qomat kita 10 ke 15 minit selepas azan. Itu di sisi kita mazhab Syafi'i. Ada pun dalam mazhab Hanafi pada solat subuh, pada solat lain sama macam kita. 10-15 minit tu dia dah qomat dah. Tapi pada solat subuh mazhab Hanafi dia berpegang pada dalil yang lain, iaitu lebih afdal ditakhirkan. Kenapa? Kerana menunggu jemaah. Orang solat subuh ni bukan semua boleh bangun awal. Sebab tu pada zaman Sayyidina Osman ataupun zaman Nabi pun ada dah. Solat subuh ni dia punya azan 2 kali. Azan pertama tu bukan azan waktu, tapi azan untuk bangunkan orang. Dia tak ada dia ada as-salatu khairum minan naum, ada. Tapi bukan tujuan untuk nak menandakan waktu solat. Benda ni masih diamal lagi dekat mana? Terutama dekat Mekah, Madinah. Dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setengah jam, sejam sebelum masuk waktu subuh tu dah bunyi azan. Orang kita yang jahil pergi ke sana, azannya dia terus solat subuh. Subuhnya ke hotel dia terus kan. Payah mau turun. Dengar azan, Allah. Lepas tu lepas sejam kan dia baring balik itu, azan balik. Aku solat apa tadi kan akan jadi bingung macam tu sebab tak ada ilmu. Ayolah situ. Ada setengah tu pula azan pertama tu laju dia masuk ke masjid. Takut nanti tak empit, tak boleh solat dalam, kalau solat kat luar, dekat dataran dia kena solat. Dia pun solat lah, solat sunat. Habis solat sunat tak pandai-pandai qomat lagi. Bisingnya. Ustaz, apa kan? Tak qomat lagi ni bah. Ya kan? Lambat ni, kita tak qomat lagi ni. Dia ingat qomat. Lepas sejam, lepas setengah jam, azannya balik. Allahu akbar, Allahu akbar, azan. Ini qomat ke azan ni Ustaz? Itu jadi bingung tu. Orang kita ni senang jadi bingung tuan-tuan. Sebab apa? Jahil. Sebab jahil. Jadi nak pergi umrah, nak pergi haji tak boleh tidak, mesti kena belajar buat ilmu farda'ain ni. Baru dia buat tu dengan ilmu. Allah Ta'ala firman dalam Quran apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama martabatnya orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Ayat Quran yang lain pula, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah Ta'ala angkat martabat orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang yang berilmu, utul ilma, yang diberikan ilmu, beberapa darjat. Beriman, ya beriman, tapi orang beriman yang berilmu lebih tinggi lagi darjat dia daripada orang beriman yang tak ada ilmu, jahil. Tu. Jadi kena belajar. Peristiwa Syekh Abdul Qadir Jailani, satu ketika iblis datang pada dia nak goda dia. Macam-macam godaan, dia relax di tepi. Satu ni ujian yang sangat besar. Kalau kita lah, memang kita naik syekh dia tu tuan-tuan. Iblis, dia tak keluarkan rupa dia. Dia bunyi suara. Abdul Qadir,
Masa ketika tu ada riwayat Syekh Abdul Qadir ni, ada riwayat kata dia sedang bersiar dekat taman. Satu riwayat kata di tepi laut. Tak apalah, yang penting dia sedang berjalan. Dia sedang melihat ciptaan Allah. Dia sedang berzikir, melihat ciptaan Allah. Kalau datang iblis, bunyi suara je iblis. Tak tunjuk rupa, bunyi suara. Abdul Qadir, pada hari ini aku angkat kau jadi kekasih aku. Suara tu bunyi dari langit. Aku angkat kau jadi kekasih aku. Mulai daripada sekarang tidak perlu lagi engkau melakukan apa-apa bentuk ibadah. Engkau telah diwajibkan syurga. Confirm syurga. Kalau kita lah kena macam tu, agak-agak apa? Bukan kata bunyi suara, mimpi je pun. Dalam mimpi tu datang orang pakai jubah putih elok, beritahu pada kita, aku angkat kau jadi kekasihku. Selepas daripada ini tidak wajib lagi kau menunaikan apa-apa bentuk ibadah. Kau wajib sudah. Bikinlah apa-apa pun di atas muka bumi ni benda kau nak bikin. Kalau kita apa jadi? Bangkit daripada tidur, ambil mikrofon tu ubah pengumuman. Aku kekasih Allah. Betul. Kan? Orang jadi macam ni kita tangkap, hantar dekat Sultan Tampui. Sultan Bahagia. Tanjung Rambutan. Itu tempat dia. Orang gila dia tu tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani bila diuji begitu, apa dia buat? Ini orang yang berilmu, alim, yang berilmu, mukmin yang berilmu, orang soleh yang berilmu. Apa dia jawab? Waihaka ya iblis, celaka kau iblis. Jangan kau cuba nak menyesatkan aku. Bingung iblis. Dia cuba sesatkan hamba-hamba yang lain sebelum-sebelum ni, ahli-ahli ibadah yang lain, dengan cara macam tu sesat. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tak sesat dah. Tu beza orang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Baik, patah balik tajuk kita tadi. Solat asar, waktu asar. Wa awwalu waqtil asri, awal-awal waktu asar, iza sara zillu kulli syai'in misluhu wa zada qalilan. Apabila terjadinya bayang-bayang matahari, bayang-bayang objek ni tadi sama panjang dengan dia dan ditambah sedikit. Macam ni macam kita sebut ni tadi. Yang muktamad mazhab kita Syafi'i, apabila ditambah dengan bayang-bayang istiwa. Bayang untuk bayang-bayang objek untuk permulaan waktu asar ialah apabila bayang-bayang tu sama panjang dengan objek. Mana objek 50 cm, bayang tu 50 cm ditambah dengan bayang-bayang istiwa dan lebih sikit. Begitu. Itulah permulaan waktu asar. Muktamad. Wa akhiruhu 'inda ghurubi syamsi. Dan habisnya waktu asar ni bila? Apabila terbenam matahari. Terbenam matahari. Wahia afdalus salawat. Syekh sebut kat sini, ba'da salatil Jumaah. Salat asar ni dalam kebanyakan tafsir dia ditafsirkan dengan salat wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah solat-solat kamu, terutamanya solat wusta. Apa dia solat wusta ni? Majoriti ulama tafsir menafsirkan wusta tu ialah asar, sebab dia tengah-tengah, solat pertengahan hari. Tu solat asar. Maka dalam kitab syarah ni Syekh sebut dia ialah solat yang afdal setelah solat Jumaat. Solat Jumaat paling afdal, ada nombor 2 kalau nisbah solat yang wajib ni. Begitu. Al-ma'na anna waqtul asri kulli yadkhulu bi masir zil syai'in mislahu ma'a ziyadatihi walau qalilan. Tu. Berlaku awal waktu asar ni apabila bayang-bayang objek sudah panjang sama dengan objek ditambah. Tambah dengan apa? Yang utamanya tambah dengan bayang istiwa. Wa yakhruju bi ghurubi farsi syamsi bi ghurubi qarsi syamsi wa yatajazza'u hadzal waqtu kulli illa sab'ati awqatin. Baik.
Dan habisnya waktu asar ini apabila habisnya ataupun terbenamnya matahari. Ni kita lihat di ufuk. Pandangan di ufuk. Ufuk ni makna dia line yang paling hujung sekali. Waktu sunset tu kan kita tengok matahari dia makin turun. Makin turun. Sampai tahap matahari dia cacah ngam-ngam dekat kat laut. Ujung tu lah. Ada laut, ada yang gunung, ikut tempat. Mana dia di ufuk dia tu. Cacah. Bila dia cacah begitu, itulah waktu yang dipanggil waktu apa tu? Waktu darurat untuk solat asar. Ujung-ujung waktu dah tu. Sebab selepas tu matahari semakin jatuh. Selepas daripada tu matahari semakin jatuh. Semakin jatuh macam mana kita akan nampak. Mula tadi dia betul-betul ngam. Lepas tu atasnya di sini. Yang bawah dia tu dah terbenam. Terbenam separuh. Ujung-ujung terbenam habis. Terbenam habis. Qasrun tu iaitu cincin dia ni, bulatan matahari tu, cincin dia tu. Bila dia terbenam habis di ufuk, itulah waktu maghrib. Dan itulah pengakhiran waktu asar. Jadi orang yang biasa pergi tengok dekat tepi pantai, biasanya hujung mingguan ni paling ramai di mana? Pantai Layangan lah. Sepah tu. Berderet. Ni kan? Sunset. Ambil lagi kursi healing. Itu bukan healing tuan, itu healing nama dia. Tempah neraka nama dia. Kalau dia tak solat. Tapi kalau lepas tu dia solat tak apa. Dia tengok ciptaan Allah kan. Tengok, ini rupanya yang disebut waktu maghrib ni. Habis waktu asar ni. Tengok. Bukan sekadar tengok saja-saja. Dia tengok tu dengan keinsapan. Maka terbenam sikit-sikit. Dah cacah. Hilang dah separuh. Habis. Ngam-ngam habis. Di masjid pun bunyi. Allahu Akbar. Masuk maghrib dia tu. Terusnya ambil wudu. Payah bahasa ambil wudu. Apa kan payahnya? Depan tu laut. Tahu tidak? Depan matanya tu air laut. Kalau yang pergi healing di tepi pantai itulah, tengok sunset tu. Ambil yang wuduk di situ. Kiblatnya payah bahasa. Bukannya susah. Arah mana matahari terbenam tadi? Aku singit sikit ke kanan. Sebab matahari terbenam tu barat. Kita ni kiblatnya arah barat. Barat mana? Barat laut. Barat laut, bukan barat daya. Kita barat laut. Barat laut ni barat, matahari terbenam, kita ke kanan. Kanan sedikit. Sebab tu degree kita untuk kiblat di Labuan ni 290. Kalau betul-betul ngam barat, kan utara, timur, selatan, barat, arah mata angin tu barat betul-betul 270 degree betul. Atas kosong 90, timur, selatan 180, barat 270 lah. Betul ke tidak? Kita ni 290, artinya atas sedikit, ke kanan sedikit. Bila kita duduk di titik begini, matahari terbenam situ, maka kita ke kanan sikit. Itulah kiblat. Ke kanan 1 jam lah lebih kurang kita ambil begitu. Kalau jam 9 kita ambil jam 10 begitu. 1 jam lebih kurang. Itulah arah kiblat. Kau solat tepi pantai tu boleh tak? Tapi berapa ramai orang tak solat? Dan berapa ramai orang membuat alasan? Nak pakai telakung, kenapa kau keluar tadi tak tutup aurat? Kalau alasannya telekung lah. Kalau keluar daripada rumah tadi pergi tepi pantai dah tutup aurat siap dah. Boleh tak terus solat situ? Masjid jauh Pak Ustaz. Macam-macam alasan. Orang kalau tak nak ni 1001 alasan dia pergi. Tapi di akhirat nanti agak-agak boleh tak bagi alasan kita? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Musim tu macam mana nak jawab agak? Datang muka bumi ni boleh lah lagi 1001 alasan. Boleh tiaw lagi, boleh kanan lagi, boleh pusing lagi, boleh spin lagi. Datang muka bumi. Khairat nanti Allah Ta'ala boleh tak nak spin? Tak boleh. Tangan ni jadi saksi. Ya Allah, dulu waktu dia duduk dekat sunset layangan dulu, dia tak solat maghrib. Padahal dia tengok waktu maghrib. Tangan cakap nanti, ambil kau. Kaki jadi saksi. Benar ya Allah, aku digunakan untuk melangkah ke tempat tu. Nah, mana lagi nak lari? Masya Allah. Wali'azu billah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada perkara tersebut. Dan untuk waktu asar ni dia ada 7 pembahagian. Tadi zuhur 6. Yang ni dia 7. Dia 7 waktu pembahagian untuk asar ni. Okey. Waktul fadilah, waktu afdal. Tadilah satu pertama waktu afdal, awal waktu. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni sepanjang waktu asar tu. Bila-bila masa kita boleh solat. Kalau asar tu mula 3.30 habis 6.30, maknanya sepanjang 2 jam tu. Sepanjang 3 jam tu. Mula 3.30 habis 6.30 macam tu kan. Masuk maghrib 6.30. Ni ambil lamsam ni, kira lamsam bukan kira tempat pun. Masuk asar 3.30, habis asar 6.30. 6.30 tu masuk maghrib. Sepanjang tu kita boleh solat pada mana-mana waktu. Kita panggil ikhtiar. Baik. Yang ketiga jawazin bila karahah. Waktu yang masih harus tetapi tidak lagi makruh. Masih harus tapi tak makruh. Bila? Apabila sudah senja, matahari sudah isfar. Isfar ni matahari tu dah kuning. Macam mana kita nak kata isfar ni? Matahari bila waktu siang kita boleh pandang tak? Kita boleh tengok tak matahari tu? Tak boleh, sakit mata. Tapi bila dia dah dekat-dekat nak terbenam, kita boleh pandang tak? Mula-mula waktu kita dah boleh pandang tanpa sakit mata tu, Arab panggil isfar. Waktu matahari tu jadi kuning. Sebelum tu cerah, kita tak nampak, tak boleh pandang, sakit mata kita. Dia start kita boleh nampak, kita pandang tu boleh pandang tanpa sakit mata, itu dia panggil isfar. Sekitar dalam 20 minit ke setengah jam sebelum masuk maghrib, sebelum habis waktu tu. Itu dia panggil jawazun bila karahah, tanpa makruh. Yang keempat ialah makruh, waktu yang makruh. Ila baqa'i ma yasa'uha, ngam-ngamnya. Ngam-ngam ya, masa kita nak solat tu ngam-ngam saja nak masuk maghrib dah. Sekitar 5 minit ke 10 minit. Tu ngam-ngam tu, waktu makruh dia tu. Waktu yang hurmah, waktu yang haram. Wa huwal qadru alladhi la yas'u kullaha bi akhaffi mumkinin min fi'li nafsihi. Bahasa mudah kat sini nak faham apa dia? Waktu yang haram ni separuh dia buat dalam asar, separuh lagi tu masuk maghrib dah. Contoh dia senang nak faham. Contoh kalau kita solat asar tu 4 rakaat, 2 rakaat dalam masih asar lagi, tapi sedang buat tengah-tengah tu azan maghrib, masuk waktu maghrib. Jadi lagi baki tu dalam waktu maghrib dia buat. Itu haram dia panggil. Solat tu sah, kena buat teruskan, tapi berdosa. Berdosa kenapa? Melambatkan tadi. Kemudian waktu uzur. Uzur ni tadi jamak. Dia buat jamak takdim. Dia tak solat asar pada waktu asar, tapi dia solat asar tu pada waktu zuhur. Jamak tu, solat jamak. Jamak takdim lah. Itu uzur dia panggil. Kemudian yang ketujuh waktu darurat. Wa huwa akhirul waqti idza zalati mawani'u wa baqi minal waqti qadru takbirah. Samalah tadi. Itu waktu tinggal sikit lagi, sekadar-kadar sampai takbiratul ihramnya.
Waktu darurat ni sangat-sangat dititik beratkan kepada siapa? Orang perempuan yang haid. Orang perempuan haid. Kalau pingsan ya? Pingsan, pitam lah, pingsan gitu kan. Dia pingsan tu bila? Sebelum masuk asar lah. Sebelum masuk asar dia pingsan. Dia sadar balik Di ujung-ujung. itu uzur. Sebab keadaan dia pingsan tadi tu bukan kawalan dia. Bukan kawalan dia, bukan punca dari dia. Di luar kawalan. Bila di luar kawalan, dia panggil uzur lah tu. Uzur, dia berilah ke pengecualian. Tapi kakal dia kena qada lah solat tu. Memang dia solat pun tak ambil sudah, betul ke tidak? Atau kalau dia solat sekalipun sempat 1 rakaat macam tu, teruskan. Kalau langsung tak sempat, memang tak sempat langsung. Tak sempat langsung, dia kena qada lah pada waktu maghrib tu. Dia kena qada. Cuma beza dia, Ustaz, orang yang sengaja tinggal langsung tak solat, bila masuk waktu yang seterusnya tu, dia kena qada segera sebelum menunaikan solat seterusnya tu. Contoh, dia tinggal tadi asar, sengaja, bukan benda yang dia tak dapat elak. Dia boleh elak pun sebenarnya, dia boleh dah berhenti sekejap solat. Tapi tournament bola ni, Ustaz, tu yang payah tu. Itu yang payah. Tournament ni, tournament mula-mula. Tournament kan, bola kan 45 minit. Satu separuh masa. Lengkap dia sejam setengah, 90 minit. Masuk waktu rehat lagi. Waktu rehat pun sebagai tu kan. Waktu ini undang-undang macam persediaan, ambillah kata 2 jam. Sebenarnya bila masuk waktu asar 3.30, habisnya 6.30, ada lebih kurang 3 jam ataupun 2 jam lebih, 2 jam setengah. Sampai tak sebenarnya dia nak solat sebelum masuk main bola tadi? Sampai saja. Karanglah di padang baru ku solat, sampai coach prit kena masuk baris sudah, ambil kau. Amin bola tu, main dulu, latihan dulu ya kan. Dah hujung-hujung tu ni, hati ni tak tentu dah ni, dah nak maghrib ni. Tapi coach tak bagi berhenti, tak apalah, jalan ni. Sekali azan maghrib. Kena qada tak? Kan memanglah kena qada. Kena gantilah balik. Tapi ganti yang macam mana? Ganti yang segera. Sebelum dia solat maghrib, dia kena solat asar tu dulu. Habis kalau kata dia maghrib dulu baru solat asar, baru dia ganti tadi tu, 2 dosa. Dosa tinggalkan solat secara sengaja tadi. Yang keduanya dosa lambat ganti. Beza dengan orang yang pitam tadi. Orang yang pitam tadi, dia bukan tinggalkan sengaja, luar daripada dia punya kemampuan, luar daripada kawalan dia, maka dia kena ganti juga solat tu. Tapi ganti solat tu boleh ikhtiar. Mana lepas dia solat maghrib tu sekarang baru dia nak ganti asar tu pun boleh. Dia tak berdosa kat situ. Tapi jangan langsung tak ganti. Langsung tak ganti tu berdosa. Hutang. Begitu. Sepanjang hidup langsung tak ganti, tu payah tu. Jadi kena didik juga pada masyarakat kita ni, disiplinkan ganti solat. Sebab kita ni tak terlepas daripada meninggalkan solat, sama ada secara sengaja atau secara tak sengaja. Habis macam mana kita nak disiplin ganti tu, Ustaz? Aku tak ingat sudah berapa banyak. Jadi buatlah disiplin dia, lepas satu solat fardu tu buat qada untuk solat yang sama. Lepas solat subuh, kita bangkit solat lagi subuh sekali lagi. Tapi solat subuh qada. Tapi jangan depan jemaah, tuan-tuan. Jadi fitnah. Sebab lepas subuh, lepas asar ni tak ada solat sunat, kita pun bangkit solat 2 rakaat. Sebenarnya kita solat qada. Orang nampak kita solat sunat. Habis tu sekarang, habis kita solat tu ditanyanya, apa akan solat sunat? Mana ada solat sunat lepas subuh? Nampak? Ada jadi fitnah pula.
Nak qada ni buatlah sendiri. Cuba disiplin. Cuba disiplin. Lepas satu solat buat qada. Lepas satu solat qada solat yang sama tu dalam waktu tu. Kalau subuh lepas subuh. Lepas tu qada solat subuh. Zuhur begitu. Lepas habis solat zuhur kita qada solat zuhur. Buat solat. Usaha. Sampai bila Ustaz? Sampai kita yakin memang tak ada dah. InsyaAllah lah, mudah-mudahan tak ada dah ni hutang ni. Begitu. Kalau macam tu lama lah Ustaz. Lama lah. Lama lah. Apa salahnya solat banyak-banyak? Kesalah solat banyak-banyak tuan. Yang solat banyak-banyak ni yang kata salah Wahabi tuan. Yalah, itu memang ada dekat dalam dia punya ceramah. Tak boleh nak nafi dah. Buat Wahabi ni. Malah pada sisi dia orang apa? Tak ada qada solat ni. Qada solat ni Nabi tak pernah buat. Memanglah Nabi tak pernah buat sebab Nabi tak pernah tinggal solat. Senang hujah dia tuan. Habis cerita tutup wassalamu. Sebab dia orang punya faham bid'ah ni benda Nabi tak pernah buat. Bila tak ada qada solat ni Nabi tak pernah buat, jadi tak boleh buatlah bid'ah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu singkatnya akal dia orang nak berhukum. Jangan kita jadi begitu, tu jahil gitu tuan. Tapi belagak alim. Wal'iyadzubillah. Baik, ada persoalan. Habis dua waktu dulu. Waktu zuhur dengan waktu asar. Lagi 3 tu nanti kita sambung pada yang akan datang insya-Allah. Kau tuan-tuan larat lagi ni? Larat lagi kita sambung sampai subuh. Okey, baik. Ada apa soalan? Ya, sila puan. Yalah. Bagi tahulah pada dia aku qada solat. Macam tu yalah. Masa tu di mana? Masa yang dia tegur tu puan dekat mana? Masjidil Haram. La ilaha illallah. Orang yang tegur tu jahil tu puan. Masjidil Haram ialah satu-satunya masjid yang tidak ada waktu haram solat. Clear? Dalam mazhab kita Syafi'i, di Masjidil Haram tidak dilarang nak bikin solat pada bila-bila masa, walaupun pada waktu tu pada asasnya waktu haram solat. Solat sunat sekalipun. Masjidil Haram ni tidak ada waktu yang dilarang solat. Lepas subuh nak solat sunat silakan. Itu kelebihan Masjidil Haram. Bukan kata solat qada tu hukum wajib, memang boleh di Malaysia ni pun boleh. Solat qada lepas subuh lepas asar pun. Sebab solat tu qada, hukum dia wajib. Ni solat sunat pun. Jadi orang yang tegur tu dia jahil tu. Iza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, bila orang dah gitu tu kita kata tak apalah. Bahasa orang ni 9 pokok dek kau lah. Itu. Buat tak layan dia tuan-tuan, biarkan. Jangan dilayan. Masjidil Haram tu kelebihan Masjidil Haram. Satu-satunya masjid di atas muka bumi Allah Taala ni yang tidak ada waktu dilarang solat. Kita duduk dalam Masjidil Haram tu selagi mana kita mampu solatlah solat sunat berpuluh-puluh rakaat sekalipun, walaupun selepas subuh, walaupun selepas asar. Itu muktamad dalam mazhab itu Syafi'i. Ada rujukannya, ada fatwanya. Dia tidak ada waktu dilarang. Itu Masjidil Haram. Tambah lagi soalan puan tadi, qada asar selepas solat asar, betul kan? Sebelum maghrib gitu kan? Itu lagi tidak dilarang. Bukan kata di Masjidil Haram, di masjid Sungai Berdaun ni pun tak dilarang. Ya, di mana-mana tempat pun tak, sebab kita qada solat. Ada hadis yang cerita qada solat ni apabila teringat. Apabila teringat, waktu itulah waktu qada. Paling afdal. Kita teringat, sekarang kita teringat, tadi
adalah Ustaz semalam solat isyak aku tak ganti lagi. Kita tinggal sekarang ni. Sekarang kejap gitu buat. Sebab waktu terikat itulah waktu terikat itulah waktu keemasan sebenarnya. Allah Ta'ala ingatkan kita ni ada hutang. Gunakan cepat. Sebab apa? Iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal, datang mati ni, kat Israel cabut nyawa kita tu, boleh tak minta pada malaikat, jap, aku nak qada solat, boleh tak? Kejap 10 minit 5 minit boleh cakap kat malaikat Israel gitu? Tak dapat dah tuan-tuan. Bila dah teringat tu buatlah. Sebab tak tahu lagi nyawa kita ni bila. Umur kita ni panjang ke kita tak tahu. Bila dah teringat tu buat. Disiplin buat. Wallahu ta'ala alam. Biarkan je lah buat. Maafkan je lah orang tu. Maafkan sajalah. Orang jahil ni kita tak boleh nak terlampau keras sangat dengan dia orang. Sebab dia akan sampai satu tahap dengan kejahilan dia tu tadi, dia akan kutuk agama pula. Dia akan menipu pula atas nama Nabi. Dia akan menipu atas nama Allah. Kita tak nak jadi sampai teruk macam tu. Malah sampai satu tahap dengan kejahilan tu dihukumnya kita ni murtad pula. Tu lebih dahsyat. Lebih dahsyat dia punya dosa dia. Kita tak nak sampai tahap jadi gitu. Bila dah ada orang duk usut kita begitu kan, padahal kita buat tadi benda ni betul. Ada sandar, ada dalil, ada asas dia. Dia yang jahil. Tapi dia tetap juga nak marah. Biarkanlah. Pokok dek kau lah. Lantak kau lah. Jangan kita nak layan panjang sangat. Allah Ta'ala alam. Kalau nak layan sekalipun, bab kata Nusulan apa? Ngabihan boreh. Rugi kita. Bukan rugi dia. Dia tak rugi. Kita yang rugi. Baik. Ada soalan lain? Sila puan. Macam mana? Terutamanya lah untuk orang haid. Kaedah dia. Contoh dia habis haid dia ni berhenti ujung-ujung zuhur. Masuk waktu asar tu dia nak qada dulu baru solat asar ke ataupun solat asar dulu. Orang jenis macam ni dia panggil orang yang uzur. Dia tinggalkan solat tadi dengan kerana keuzuran. Maka dia boleh pilih atas dia. Dia nak qada dulu baru buat solat asar ke, solat qada zuhur dulu solat asar pun boleh. Dia nak solat asar dulu, qada selepas tu pun boleh. Cuma afdalnya ikut urutan. Ikut urutan. Mana duluan? Zuhur dulu ke asar dulu? Zuhur dulu. Maka zuhur lah dulu. Begitu juga kalau orang tanya pada saya nak buat jamak takhir. Jamak takhir asar dengan zuhur. Dia buat dalam waktu asar. Mana dia nak solat dulu? Solat zuhur dulu ke solat asar tu dulu? Sedangkan dia dalam waktu asar tu dia buat jamak. Afdalnya kita ikut urutan. Zuhur dulu 2 rakaat jamak qasar kan, lepas tu baru buat asar tu 2 rakaat jamak qasar tadi. Begitu. Tapi kalau dia buat asar dulu, lepas habis bagi salam bangkit buat zuhur pula, boleh tak? Boleh. Sah juga. Sebab syaratnya jamak takhir ni solat pertama itu dibuat pada waktu kedua. Itu je syarat dia. Susunan dia mana dulu tak jadi masalah. Mana duluan mana kemudian tak jadi masalah. Yang penting solat zuhur tu dibuat dalam waktu asar. Kalau jamak takdim, solat yang kedua dibuat pada waktu pertama. Asar tu dibikin pada waktu zuhur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.